Hari ini saya nak share kelebihan paling menarik pasal pokok dukung anak ni yang orang Melayu dah lama amalkan sejak dari dulu lagi. Macam pokok ni ada banyak khasiat. Dia boleh juga bantu penyakit-penyakit lain. Tapi yang lebih istimewa dia untuk penyakit tertentu. Ini sudah pun ada kajian di Amerika, Brazil, di Malaysia pun ada. Korang boleh cari sini. Dekat sini saya ringkaskan daripada kajian-kajian tersebut. Dia orang pun dah lama guna daun ni. Maksudnya memang pokok ni sangat bagus. Kebaikan dia untuk apa? Satu, untuk masalah kencing tak lawas ataupun sakit waktu kencing. Yang kedua, khas untuk sakit batu karang. Sangat bagus untuk orang yang ada masalah ni. Cara guna dia, kita buat jadi teh. Cabut 5-6 batang pokok ni, basuh sampai bersih, kemudian jemur sampai kering. Lepas tu potong-potong-potong, masuk dalam cawan, isi air panas. Kacau-kacau sampai keluar color dia. Buat minum pagi dan malam. Amalkan sekurang-kurang dalam tempoh 1 bulan. Untuk memudahkan kerja korang, kalau tak boleh tanam banyak pokok ni, kita dah sediakan dalam buncang. Ni, kita dah siapkan proses, keringkan semua. Boleh amalkan untuk 1 bulan terus. Korang cuba rendam dan minum. Boleh COD seluruh Malaysia. Barang sampai, baru bayar. Nak order, tekan butang di bawah.